Hari ni birthday awak ke? Happy birthday. Semoga panjang umur, murah rezeki. Tada! Takkanlah saya lupa hadiah birthday awak. Awak beli dekat Games Outlet. Ya, semuanya ada di Games Outlet. Korang boleh dapatkan Nintendo Switch Lite, Switch V2, Switch OLED, aksesori dan banyak lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Jom ke Games Outlet. Semak tu! Yang duk kata tak sempat nak main game sebab busy sangat tu menipu lah. Takkan tak nak masuk langsung untuk diri sendiri. Abang dah pergi Istanbul hari tu, pergi Turki untuk bekerja lah. Tapi sempat boleh main game. Kita orang busy, kita faham. Kita ada masa free tapi masa free tu tak tentu kan. Tiba-tiba aja free. Sebab tu lah Nintendo Switch ni sangat mudah dan ringan, boleh main kat mana-mana saja. Portable kot, portable nampak, portable. Tu tiba-tiba bila kita free, kita boleh main game, keluarkan main game. Kena ada masa untuk diri sendiri. Nak main kat taman, nak main kat Hagia Sophia, nak main dekat dalam kapal terbang, nak main kat hotel Airbnb, nak main seorang pun boleh, nak main dengan dua orang pun boleh. Abang Nas main dengan bini lah. Kan boleh main berdua, boleh main sama-sama. Bila nak main Nintendo Switch ni, beli kat orang boleh percayai lah. Kadang-kadang mereka jual yang rosak, yang tak okey. Abang Nas beli kat kawan Abang Nas. Nak dapatkan Nintendo Switch, dapatkan dekat kawan Abang Nas. Dia akan bagi yang special dekat you. Follow dia punya akaun IG dan akaun TikTok. Still positif. 3 features Nintendo Switch yang Abang suka lah. Jom Abang tunjuk dan cerita kat hampa satu persatu. Ya Allah, aku nak sangat Nintendo, ya Allah. Murahkan rezeki aku. Ya Allah, pasal hitam. Tolong Ustaz potong. Terima kasih. Sila. Bau kedai. So ni saat Abang Nas tengah lawan dengan PC ya. Ini mesti seorang lawan dengan PC. Siapa menang? PC ke Abang Nas? Yang best tu, kalau hampa miss ni sikit mata kecil kadang kan, boleh main kat TV. Masukkan je kat dia punya apa nama ni? Abang Nas tak tahu. Dan terus akan keluar kat TV hampa. Main guna ni lah kalau main kat dock. Dia yang best tu, daripada dewasa ke budak-budak, semua boleh main offline ataupun online. Hampa boleh main kat TV. Tu best tu. Monitor pun boleh atau direct screen pun boleh. Ikut suka hati hampa lah, sekarang hampa bahagia. Nak dapatkan kat Games Outlet, company kawan Abang Nas. Ini kedai dia. Dan follow Games Outlet punya social media. Mestilah positif. Ui, kedai game. Woi, sini lah kau buat apa kat situ? Nak ke mana? Kedai mancing. Kan tengok game banyak, kedai game lah. Dah jom. Okeylah kak. Halita. Ui, duk. Banyak gila duk sini konsol. PS5, PS4. Ui, menarik. Tapi kan, ada yang tak ada kat sini. Ada PS yang tak ada. PS apa tu? PSY. Oppa Gangnam Style. Wop. Aku tak boleh belanja lebih. Pula mak, dah macam sampul duit raya aku tengok. Ini sini aku nak tunjukkan kau ni. Nintendo Switch. Nampak. Tengah ada promo sekarang. Kalau rasa macam kau tak nak beli untuk kau pun, kau beli untuk aku kan. Weh, kau tengok kat sini kan, PS5 dia special sikit tau. Bukan sikit, banyak. Sebab apa? Sebab PS5 dia bagi set combo. Kau dah tak payah pening lah nak beli apa-apa, semua dah siap lah. Kau beli memang dah boleh terus main dah. Lagi satu, dia bagi sekali dengan projektor. Lepas ni kan, kalau kata mak kau nak tengok cerita curang tanpa niat, kau dah tak payah berebut dengan mak kau. Mak kau punya pasal. Kau boleh main game. Best tu. Oi. Kamu ni lari aja dari tadi. Buat salah ke? Nah, sini. Aku ada benda lagi nak tunjuk inilah dia. Ini Nintendo. Nintendo ni boleh main daripada seorang sampai 8 orang boleh main. Tapi kan kalau yang mana rasa macam kau nak bersenam ke, nak macam aktif kan, kau ambil ni Nintendo Switch Sports. Macam ni kan. Ni semua kau beli ni berbaloi lah. Korang dah tengok video tadi. So korang kena tahu, benda ni limited tau, untuk orang-orang yang terawal sahaja. Jadi yang mana berminat dengan game, korang boleh datang kat sini. Dekat mana? Dekat Games Outlet Damansara Alif, Johor Bahru. Ija dekat Games Outlet Damansara Alif kat Johor. Sebenarnya Ija bawa mus ni. Dia nak sangat PS5. Banyak game kat sini. Game baru, game lama, macam-macam game ada. Racing set kat sini pun korang boleh test tau. Tapi minta dorang setkan lah. Best juga kalau Ija berikan mus racing set ni, biar dia main game kat rumah. Tak adalah dia asyik nak keluar je. Silap-silap Ija sekali terjebak main game kereta ni. Ada lagi ke yang tengah main PS4? Kalau ada, bawa je PS4 korang ke sini. Dorang ada trade-in program. Tambah duit sikit dapat dah PS5. Daripada harga rahmah sampai yang baik punya. Tinggal datang, tengok, test dan pilih. Kat sini boleh test game. Boleh try PS5, Pico ataupun apa-apa game Nintendo
Nintendo. Kalau puas hati barulah beli. Banyak pilihan game untuk PS5 dan PS4. Ada yang harga tak sampai 100 kat sini. Yang penting game-game terbaru pun banyak. Selain dari barang baru, barang second hand daripada PS5, PS4 dan Nintendo pun ada. Tapi kondisi dia memang cantik macam baru. Oh, lupa nak beritahu, barang-barang Nintendo pun banyak kat sini tau. Macam-macam game ada. Daripada Nintendo version 1 sampai yang latest ada kat sini. Macam-macam pilihan. Dan yang penting aksesori Nintendo pun senang nak cari. Kalau korang cari produk PS4, PS5, Nintendo, datang je Games Outlet kat Damansara Alif, Johor Bahru. Tak sabar nak balik main PS5. Disebabkan bini aku tak bagi ride. Ni, aku nak pergi cari game. Boleh test? Macam bawa kereta betul lah bila duduk sini. Sebab dia ada balas-balas semua. Potong lagi. Dia satu set. Siap-siap. Oh ya Allah. Tu kan YouTube. Main game hantu takut. Tapi kalau main game mancing. So sebelum beli, kita try dulu. Try PS5 pula. Kalau korang ada PS4, bolehlah upgrade ke PS5. Diorang ada trade-in program, tambah duit sikit. Barang-barang PS5 macam-macam ada. Set macam yang kita main tadi tu. Racing set Rahmah. Ni lagi Rahmah. Yang baru-baru macam ni. Nampak ni. Harga bawah 100 pun ada. Game PS4 boleh main kat PS5. Use item. Tapi nampak macam baru. Color dia pun tak jejas lagi. Nampak baru lagi. PS5 pun ada use, PS4 ada use, Nintendo pun ada use. Kat bawah aksesori Nintendo yang baru. Bahagian Nintendo saja. Ini pun boleh test main kat sana tadi. Nintendo punya game. Kalau aku tahu dah lama aku datang sini cari PS5. Dulu Games Outlet ni dekat Bandar Baru Uda. Sekarang ada dekat Damansara Alif. Kalau korang nak cari PS4, PS5, Nintendo, barang yang baru ataupun use, korang boleh datang Games Outlet dekat Damansara Alif, Johor. Yang mana nak mencari game tu, apa lagi? Tekan je link dekat bawah ni. Tekan sekarang. Tunggu apa lagi? Ayam goreng, kepak bahagian Thai. Ayam goreng, kepak bahagian Thai. Ayam goreng. Nintendo Switch satu? Kita ada ni, Pak. Yang ni yang terbaru. Wow. Yang ni lah Nintendo Switch. Grafik dia lagi cantik, lagi lawa, lagi menarik ni. Ada set combo. Dekat Games Outlet ni, ada Nintendo Switch yang terbaru. Yang ni. Dia ada set combo tau. Dengan aksesori dia sendiri. Banyak lagi ada. Ada PS5. PS4 pun ada. Banyak aksesori ada. Game apa korang nak? Macam-macam semua ada. Dulu masa kecil-kecil tak dapat. Sekarang ni ada duit lebih sikit. Beli untuk rewardkan diri. Dik. Dia tak masuk tu. Okay bang, ini set combo abang punya bang. Dah. Okay, terima kasih. Korang kalau nak datang kat sini, korang Waze. Okay, cakap korang Waze. Kedai Game Outlet Johor. Landmark dia sederet dengan Bank Rakyat. Suka tak dapat game ni? Nak je dah. Mantap siap. Harga kat sini memang baloi gila. Ni diskaun sebab baru buka ke atau memang harga macam ni selalu? Harga kami macam ni bang. Bila-bila abang datang pun kami akan bagi servis dengan harga yang paling best bang. Apa? Mantap siap. Kemana kau bawa aku ni? Ini ke kedai dia? Macam halimunan je aku tengok tak ada apa. Belakang. Ui! Besarnya kedai dia. Nak kena pergi kedai dulu ke baru boleh beli barang-barang game ni? Order online je. Senang. Jom masuk dalam. Cantiknya kedai ni. Macam-macam game. Berbilion-bilion game ada. Ada Nintendo, ada PS5. Inilah bestnya Games Outlet. Ya. More lagi dah. Dahsyatnya. Macam-macam lah combo PS5. Dahsyat. Dek. Abang nak semua ni, Dek. Semua yang ada kat kedai ni. Pakai plastik hitam, What? Yang kawan abang ni, engkau bungkus pakai plastik sampah. Ya, dia sesuai ke situ. Ni Nintendo, PS5, VR yang kau order tadi tu. Dekat tepi, plastik hitam. Bukan main berat lagi lah. Ada rabak juga plastik hitam aku ni.
Kepada mereka di luar sana yang suka game, kaki game, kena game pun boleh juga lah. Datanglah beramai-ramai ke Game Outlet Syurga Gamers. Guys, korang tengah cari barang gaming, mana lagi kalau bukan di Games Outlet Damansara Alip, Johor. Let's go! Okay guys, kalau korang nak cari barang gaming daripada A sampai Z, patah balik pergi A, pergi Z, Y, K, apa benda semua ada kat sini. So, kali ni saya akan tunjuk korang satu persatu PS5, Nintendo, semua benda lah. Jom. Dengan 2499 korang boleh bawa balik Switch tu yang terbaru. Switch ni kalau korang macam nak lebih casual kan, nak lebih santai, nak beranak, inilah barang dia. Sini sikit. Games Outlet ada sediakan Nindia. Korang boleh travel lah. Saya cakap ni ada travel kit dia, ada bag dia. Saya last time saya pergi Riyadh, fly ke Riyadh, saya bawa anak saya and diorang dengan penerbangan yang 7 jam tu diorang tak boring bila ada Switch and diorang dapat enjoy lah kan. So di Games Outlet dia ada banyak pelbagai pilihan untuk korang bawa balik dan beli. Okey, bila saya tengok benda lah ni, saya reverse sikit, saya reverse. Saya bukan jumpa Cina Singapura je. Saya bukan jumpa Long Tiger je. Combo set saya jumpa. Nampak? Kat sini memang berbaloi guys. Nampak? Kalau korang beli game dapat, extra pack dapat, multi function storage stand kit dapat, travel bag pun dapat. Harga dia bukan setakat berbaloi tapi berbolai. Jadi apa lagi tunggu? Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Long apa lagi yang kau nak jumpa? Kau asyik reverse dia kerja kau. Beli sekarang, datang ke Games Outlet Damansara Alip. Pelbagai promosi disediakan. Jadi kalau korang tak tahu nak beli apa, beli set combo. Senang, simple. Let's go Riyadh. Alright, what's up? Assalamualaikum, Daddy Ud sini. So, hari ni saya nak bawa korang menerjah satu kedai game yang saya rasa macam boleh kata syurga untuk para-para gamers mendapatkan equipment game terbaik. Kedai kesukaan anak muda, anak cucu, ibu bapa pun suka menyukanya. Harga berpatutan untuk PS5. Kalau beli harga combo, dapat aksesori CD dan controller. Kalau you ada PS4, you mau trade in PS5 sini pun boleh mah. Bos, kalau saya ada konsol PS4, PS5, nak trade in boleh, tapi nak cash. Tak ada masalah. Boleh. Ini dia guys. Game Outlet Johor Bahru. CD yang banyak, boleh pilihan. Semua CD ada. Kecuali CD Blue. Pekerja yang ramai. Mesra rakyat. Kalau pandai sembang, dia bagi free saja. Okey guys. Kalau minat dengan konten ini, jangan lupa like, follow, share, komen untuk review seterusnya. Kau kisah salam kat bos. Aku nak beli game ni. Beli game mana? Belah sana. Mana? Cik belah, kedai belah sana. Bayar baik sini. Yang boleh lagi baik. Mantap. Mantap tu. Kau jangan ikut dengan cakap orang kan. Kau pun ada beli dia. Aku dah terpengaruh tu. Kau nak kita gigi dengan dia apa? Ipi cakap betul tu kau ni. Aku nak tolong dia biar kau tambah sikit, dapat 2 jadi lagi murah. Betul kan? Kau sabar je,
Wan, aku takut kau out of budget kan. Mak aku bagi duit tak banyak ah. Oh, mak aku bagi $5. Wow, so Singaporean. Mak aku dah kirim ke? Mak aku kirim. Mak main game Dragon Ball. Baik, tambah ambil yang One Piece punya. One Piece? Tambah sikit lah, tambah sikit lah. Kau beli One Piece, jangan beli 2 piece, 3 piece. Itu nama game. Tengok Telur Jomen. Sabar. Dah membantu ya. Jambang mata. Tak, gelak ni jambang ni. Biasa suara kau macam ni. Tak ada suara tu. Tu hari, aku batuk sikit. Bila aku dah batuk sikit tu, aku macam, baik tambah sikit lah. Aku tambah sikit jadi lah. Tambah banyak. Mangkuk ayun ni semua benda macam gini. Ni ikut nafsu. Mana silapnya? Likit je. Beli Nintendo sekali PS4. Boleh. Aku beli Nintendo je tak beli lah. Lu ke tak boleh. Ni better kau tambah sikit. Kalau Nintendo harga $1,100, kau tambah sikit lagi $2,000 dapat dah PS5. $2,000 je. Sikit je. Kau nak banyak aku? Tak, duit kau lah. Tengok kata kawan. Ujung duit kau. Dia asal bukan duit dia. Ni anak murah. Nah. PS5 ada, PS5. Kawan yang tidak berguna. Oh, ni semua combo eh. Combo, yombo. Daripada combo takut kau ambil duit. Better kau beli ala carte. Itu makanan. Good. Ini semua combo dia lah. Jadi mana yang spicy yang original lah? Aku tak payah ingat kau lapar ke? Yang asal aku yang naik dulu ni. Aku teringat kan macam zaman belajar aku. Zaman combo aku dulu. Itu combo. Sekarang combo juga kena muka kau. Aku tanya abang ni. Macam mana bang combo ni bang? Combo ni bang kita ada dua lah. Kita ada combo 3159. Semua ni sekali? Semua ni sekali bang. Ini. Murah sikit bang. 799. 799? Ini 27. Tambah ni ambil ni. Yang paling mahal. Lagi komplit banyak lah sikit je. Tambah lagi 700 lah. Patut lah. Apalah sangat. Jangan asuk dia Fi. Budget tu. Aku tolong dia. Abang tak nak tambah ke? Aku nak tambah abang tu pula. Abang tak ikut. Abang tak ikut? Tolong aduh macam mana Dah makin runsing kan ni? Aduh, kalau runsing kau tambah runsing lagi dah. Tambah sikit je. Kau yang berunsing dengan aku sekarang ni. Boleh bayar ansuran Fi? Boleh bayar ansuran. Dengar dekat rumah Horen tu boleh. Oh, bayar kemudian lah. Bayar kemudian lah. Kau boleh tanya? Aku just yelah dah abang tu cerita tadi. Kau macam terpancing ni. Tak ada mana ingat kau apa. Dia macam ni Wan. Kau ni fikir bajet ke? Kalau kau dengar kau tengok rupa nafsu kau. Aku nak tolong kau. Dah Wan, jangan ikut sangat Wan. Dalam depan tu. Tak mak ni. Ni, member kau ni? Sebentar. Rasa macam nak beli beg dulu lah. Beli beg dulu? Sebenarnya rugi Wan. Tapi kau nak beli beg dulu Aku beli beg dulu lah. Janji ya? Janji. Mana jadi kau? Yang kau akan tambah sikit lagi nanti. Boleh ni beli beg ni bagi mak aku lah. Mana tahu boleh letak kuih apa semua. Kuih? Aduh, sebenarnya rugi Wan. Beg ni dah satu. Tambahlah sikit kan Nando. Kau ya tadi cakap jangan beli. Tadi dia kata tak payah beli kan? Tak bang. Apa cerita? Dah kau cakap tambah sikit. Aku sikit-sikit aku tambah lah cukup. Wrong target. Ni lah tu, kedai game ni tu. Apa kedai game? Kedai game. Yang cakap lah tu Kau dengar tak tu? Tu. Ni kita nak game mana ni? Game outlet. Atas nak game lah tu. Boleh. Tahu duit raya simpan lah sikit. Tambah lah kalau tak cukup. Yelah. Jom atuk pergi lah. Bila sampainya tu? Masa makin jauh ni kedai sini. Dulu masa kamu, apa kamu kecil dulu. Tu selalu bawa sini lah main game. Masa tu cemen ni pergi gelap. Game lain kot tu. Tok pernah tak cucu tanpa atuk sendiri? Tok. Pakai kepala je. Atuk dulu hantuk sekali pun gitu lah. Tak nak PS. Apa ni? PS apa ni? Tak faham lah. Ni PlayStation. Game. Tahu. Nak ambil ni apa ni? Bo cakap tadi tu PS5. Jangan buat saya marah. Bukan. Abang. Tu betul-betul rasa macam muka pekerjanya pun macam apa lah. Saya apa? Kerja sini, sorry. Kerja sini kamu raya tak balik ke? Ni kesian kerja je ni. Tak balik? Tak kena kerja kan. Tapi nak buat OT lah. Apalah bagus lah tu. Badan muka dengan dia kan. Kita cuti. Kalau tak nak PS5, dia ada juga Nintendo. Oh, Nintendo. The Switch. Nak apa? Nak taekwondo ke? Bukan tu. Nintendo Switch. Ingat dia nak ajak Atuk taekwondo. Atuk dulu kuning hijau tau. Tak flying king muka dia. Tapi Atuk segan. Hari raya lah ya. Minta maaf ya. Itu dah start emosi tu. Cik tak tahu lagi kenapa saya tak datuk tau. Sebab Atuk saya macam ni lah. Atuk saya pergi. Cik betul ke memang nak beli game ni tu? Aku ni berduit ke WSP pun tak pernah habis. Tak sentuh lagi tu. Jangan aku beli kedai kamu ni kan. Memang Atuk saya kaya kau. Lah kamu layan ada. Atuk tak tahu lah nak macam mana ni. Duduk diam je Atuk. Tergajang je. Ni Atuk awak ke ikan pelabuhan? Sonoknya Atuk boleh Atuk. Ayahlah ni nak penjajah syaitan 5. Tak penjajah syaitan bang. Apa maksudnya? PlayStation 5. Pelik pula kamu ni. Main. Nanti cakap lah putih. Boleh bang, saya nak ni bang. Combo ni boleh bang. Combo ni boleh. Sebab kalau kata mungkin cucu cik tak nak combo, kita ada ala carte. Ala carte. Ala carte cik tak ada. Tak apa kad ke muka kamu cik ada. Atuk tak bodoh tau ala carte tu. Atuk tahu Mac Dilak. Tok bang. Atuk saya ni sekarang Jepun pun dia tampar bang. Hanya main game macam Jepun. Hai. Terima kasih bang saya ni. Tok bayar tu. Kenapa tu semua tu? Ya tu. Okey. Atuk nak bayar macam ni. Sekejap ni Atuk ada Apple Pay ni. Okey scan.
Okey kerja. Okey. Tapi semua ada dua raya ni. Dua raya semua Atuk nak bagi dua raya ni. Atuk ya kamu je lah. Kamu je Atuk transfer pay ni. Kau buat aku macam wave Dah beli kan? Sebab saya belum pernah terajang orang tua je pun. Minta maaf selamat hari raya Zabatin. Ya. Okey bang, terima kasih bang. Okey. Tok tak layan abang ni Tok? Bukanlah kamu ni. Cepat-cepat dah sedia tulisan ni. Aku tengok macam mana nak pergi dah ni. Tadi baru minta maaf jadi. Maaf Raya Zabatin. Selamat Raya. Terima kasih. Terima kasih. Anak muda sekarang memang kurang ajar.